Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke bulan Zulhijjah dan Zulhijjah akan berlaku atau melangsung satu lagi hari kebesaran untuk umat Islam, iaitu hari Aidil Adha ataupun Hari Raya Aidil Adha. Dan di perayaan Aidil Adha ini, antara perkara yang disyorkan dan digalakkan untuk diamalkan adalah acara berkorban atau melaksanakan ibadah korban. Dan saban tahun, untuk tahun yang ke-7 berturut-turut, Kerajaan Negeri Selangor akan membantu serta memberikan sokongan supaya aktiviti korban dapat berjalan dengan lancar, baik dan tersusun, malahan memberi peluang kepada mereka yang kurang berkemampuan. Justru tahun ini, sekali lagi kita akan menyerahkan lebih daripada 700 ekor lembu di samping 1,000 ekor kambing di lokaliti-lokaliti seperti surau, masjid dan juga badan-badan masyarakat demi untuk menggalakkan aktiviti berkorban terutamanya kepada mereka yang kurang berkemampuan. Kita di Negeri Selangor dengan semangat kita Selangor, iaitu semangat kebersamaan daripada pelbagai lapisan termasuk memberikan peluang kepada rakan-rakan yang ingin melaksanakan korban tapi belum berkemampuan.